Hai, Assalamualaikum. 大家好. Alright, so hari ini dengan Jiha Laoshi, kita nak belajar topik baru. 我的家人,我的家人. Alright, jadi hari ini kita nak belajar panggilan anggota keluarga dalam bahasa Cina. Dan lepas tu kita nak menyediakan carta salah silah keluarga dalam bahasa Cina. Dan kita juga akhir sekali dapat memperkenalkan ahli keluarga dalam bahasa Cina. Okey. Perkataan pertama yang kita nak belajar hari ini ialah jaren. Jaren. Maksudnya ahli keluarga. Okey. 我的家人. Saya punya keluarga. Okey, kita nak bagi tahu, saya sayang keluarga saya. Okey, kita boleh sebut 我爱我的家人. 我爱我的家人. Saya sayang keluarga saya. Okey, sekarang kita nak belajar sebut panggilan anggota keluarga. Okey, yang pertama kita ikut Laoshi sebut. 爷爷. 爷爷. 奶奶. 奶奶. 爸爸. 爸爸. 妈妈. 妈妈. 哥哥. 哥哥. 姐姐. 姐姐. Kalau saya, 我. 我. 弟弟. 弟弟. 妹妹. 妹妹. Alright. Okey, contoh. Soalan yang pertama. Kita ikut Laoshi baca. 你家有几个人? 你家有几个人? Okey, ni tu kamu. 家有几个人? Kamu punya ahli keluarga. 有 tu ada. 几个人 berapa orang? Kan dia tanya, 你家有几个人? Awak ada berapa orang ahli keluarga? Okey. So kita nak jawab soalan Laoshi ni. Okay, guna yang ayat macam boy ni jawab. 我家有 keluarga saya ada berapa orang? Contoh macam kalau Laoshi, kita kira adik-beradik dan termasuk mak ayah lah. Okey. Macam Laoshi ada 5 beradik dan mak ayah. Okay. Jadi total semua 7 orang. Jadi Laoshi boleh jawab, 我家有7个人. 我家有7个人. Saya ada 7 orang ahli keluarga. Jadi Laoshi nak ni cuba jawab soalan Laoshi. Ada berapa ahli keluarga? 你家有几个人? Alright. Okay. Next kita nak tanya. Awak ada abang ke? Ataupun awak ada kakak ke? Kalau nak tanya, kita guna soalan macam ni. Kita ikut Laoshi baca. 你有哥哥吗? 你有哥哥吗? Ni awak, 有 ada, 哥哥吗? Abang ke? Ma tu macam ke. Okay. Awak ada abang ke? Okay, kalau kita kata, saya ada abang. 我有哥哥. 我有哥哥. Tapi kalau macam contoh kan, macam Laoshi tak ada abang. So Laoshi boleh kata 我没有哥哥. 我没有哥哥. Contoh kalau Laoshi nak tanya, 你有弟弟吗?
你有弟弟吗？ apa maksud dia? Ni you弟弟吗? Awak ada adik lelaki ke? Cuba jawab soalan 老师. Macam 老师ada. So 老师 boleh cakap 我有弟弟. 我有弟弟. Alright, contoh kita nak tanya berapa bilangan, kan? So contoh kan 老师 nak tanya, awak ada berapa orang kakak? 你有几个姐姐? 你有几个姐姐? Okay, apa maksud dia? Ni, you. Awak ada jika. Berapa? Ji tu berapa? Cie, kakak. Awak ada berapa orang kakak? Kan, contoh kalau kita kata, saya ada 3 orang kakak. 我有3个姐姐. 我有3个姐姐. Okay. Contoh kalau 老师 tanya, 你有几个妹妹? 你有几个妹妹? 妹妹tu apa? Adik perempuan. Okay, so cuba jawab soalan 老师. Okay. Alright, so ada beberapa info penting. Okay. Contoh kan kita nak bagi tahu saya ada 2 orang abang. Okay, kita akan guna 我有2个哥哥. 我有2个哥哥. Okay. 2 tu maksudnya 2. Okay, maksudnya 2 juga. Okay. So kalau kita cakap 我有2个哥哥, salah lah. Okay. 我有2个哥哥, tak ada. Tak wujud perkataan tu. Okay, sebab apa? Sebab bila ada penjodoh bilangan ataupun measure words. Okay, as example, 个. Contoh kan, 2个人, 2 orang. Ataupun 2个兄弟姐妹, 2 orang adik-beradik. 兄弟姐妹 tu adik-beradik. Ataupun 2个哥哥, 2 orang abang. 2个朋友, 2 orang kawan. Okay, sebab ada ge. Ge dekat situ dia merujuk kepada penjodoh bilangan ataupun measure words. Okay, so kita kena guna liang. Alright. Alright, itu saja dari 老师. Nanti kita cuba praktis lagi banyak lagi perkataan-perkataan bahasa Cina. Dan stay tune untuk next class. Okay? 再见. Assalamualaikum.